So kita nak pergi cruise. Tu naik. Sekarang ni kita berada di atas ferry. Nyam nyam nyam. Are you going? Kita dah hampir ke penghujung hari kita. Ini adalah second last day kita orang kat sini. Kita nak turun ke bawah ke bilik parents aku. Take sekejap. Itulah. Kita akan pusing-pusing Zurich. Kita akan tengok apa yang ada dekat Zurich ni. Saya rasa hari ni mall towards shopping and orang kata apa, get the final vibe lah. Sebab kita nak esok pagi-pagi lagi kita dah caw lah. Okay, jom kita tengok apa pagi ni mak aku ready kan. Nak balik. Okay, bye. Nak balik. No. Already breakfast? Okay. So pagi ni inilah makanannya. Biar aku dah decide dah. Aku paling suka yang ni. Croissant potong scrambled egg padu. Aing nak Abdul. Abdul. Berat lah. Macam mana? Okey semua? Okey. Ni anak Mira. Kenalkan Mira. Kawan dia. Apa ni betul? Betul. Touch. Hari ni ke mana? Hari ni kita leisure je. Kita jalan around Zurich. Ini adalah tempat daripada belakang kita punya apartment. Tapi saya tengok taman dia compared to everywhere else in Switzerland kurang maintain. Dia terus je dengan train station belah belakang ni. Ui, sejuk juga. Okay, so sekarang kita berada di stesen Gladbach. So kita akan menuju ke Bandar Zurich dan kita akan ronda-ronda. Boleh tahan pack. Ramai agak. Agak ramai. Ni tengah buat auto office kan? My art pedak sikit. Lepas pension ramai orang Swiss luar negara lah. Duduk luar negara. Oh, sebab? Mahal nak duduk sini. Oh, okay. Kita berada di Central punya station, Center of Zurich lah dia kata. Go. Ni tempat universiti tu. Top first in Europe. Dia selalu head and head dengan Oxford lah. Ini adalah University of Zurich yang mana mainly is engineering. Satu caveat dia dekat sini, this is a German speaking punya university. Prerequisite pertama adalah language. You kena ada language, orang kata top tier lah. Itu sebab kalau kita from Malaysia nak pergi Jerman, kita kena buat A-level. Memang best lah. Overseeing the Zurich, you can see the whole village here. Ini adalah college di mana Einstein belajar. Nak minta satu video je. Jom Swiss. Jom Swiss.
Okay, great. Dengan jalan dekat dia punya central punya LRT. Tablet virtual cabinet. Kat mana? Switzerland. So sekarang ni kita berada di kat mana? Zurich. Tempat. Mana tahu? Alright. Okay, ini adalah Westminster. Betul. Robinson. Westminster. And dataran ini dipanggil Minster. Robinson maksudnya di Yum yum yum. Are you going in? Rentenanstalt. Sekarang ni kita ada dekat Lindt Home of Chocolate. Eagle. Kita pergi kafe dulu, minum dulu, kopi dulu. Ni ke tu sini ya. Okey, sekarang ni kita nak buat chocolate tour dekat Kilang Lindt. Itu biji koko. Tengok gambar dia. Dekat depan tu kalau ada simbol tu kan tak berarti dia akan bagi tahu lah explain lah. Okay, now sampai dekat tempat yang paling best sekali. Mari kita makan, tasting coklat. White chocolate sedap. Benda tu. Nah. Lagi Lagi kan? Lagi. Alright dah. So Badu. Nadine, can you help me? Nadine, can you help me? Alright dah. Enough. Can you help me? Oh, ni dark chocolate eh. Ada. Kita akan tadah tangan. Alright. Dia akan bagi tangan. Ada. Jangan keluarkan coklat. Alright. Okay, so this is the part yang kita akan dapat chocolate free. can take one of each. One of each. Banyak boleh tu dia ambil banyak. Hah? Chocolate, chocolate. White chocolate. Sedap. Terbaik. This is for you, one. My one.
Okay, thank you. Itu double chocolate. Okay. Alright. Alright. Let's go. So, apa yang Ada awak jalan tadi? Apa yang awak ni? Ada jalan tak? So, apa yang berlaku adalah kami berjaya untuk memburu coklat-coklat. Kalau kita scan tiket, kita akan dapat surprise kat sini tau. Tapi nampaknya semua malah nak tunggu. So, surprise in terms of coklat tau. Ada apa nak tolong? Okay, jadi duduk je tolong. So dah habis dah dekat Lin. Dapat borong banyak coklat. Dan now kita akan pergi cruise. Habis dalam RM90 RM50. saja je. RM500. Ha? Coklat Bakman tu Ha? 166 Mama. Patut mama kena flag dengan wife. Kaji 63. Baik. Kita nak ke mana apa ni? Naik boat. Naik boat nak pusing Lake Geneva. Tak. Oi. Tak. That is duck. Tadi ada orang kat sini tak? Wan salah. Oh. So kita nak pergi cruise. Ja, ich verstehe es. Oh, Kann okay. auch immer so ein Flick, ja. Boleh je. Oh boleh je. Boleh je. Tapi kalau kat atas nampak tak keluar. Kat atas lagi cantik kan? Tapi mak ni atas lah. Nanti kita angkut. Bawah. Sini atas. Parking lah, parking. Kita parking dulu baru kita angkat. Atas lagi cantik Ha. tau. Parking ni. Ada duduk. Tapi kat luar ada ni. Sikit lah. Berapa lama ni? Sejam eh? Setengah jam aja kot. Tanya Mira. Adik, how long will be the journey? Mira. Mira, berapa lama? Half an hour. Sekarang ni kita berada di atas ferry mengelilingi tasik apa tadi? Tasik Zurich lah. Tasik Zurich. So kita panggil dia short lake trip tau. So kita akan mengelilingi tasik Zurich dan itulah. So at this weather tak ramai sangat orang sebab sejuk kan. Sama memang penuh orang lah. Katanya. Sambil-sambil makan ni, Sedap pula kecap kan. kita tengok Kalau kat rumah tak ada makan kan. Sambil-sambil kru makan. Bukan sambil makan krus. Sedap asal ni tak pedas kan. Oh, dengan budak bulu ni. Aduh.
Ella ni nak manjat ni. Ella ni nak manjat ni. Ha? Nak manjat lah tu. Apa dia? Tengok gambar. Gambar apa? Fui. Tengah fikir. Mama cakap dia tulis cantik kan. Kan tak fikir je. Oh. Salah saya ke? Apa cinnamon? Apple cinnamon. Mbak. Topi dia mana tadi? Last. Tengah biru ke? Kita dah hampir ke penghujung hari kita. Macam misah-misah je juga ni. Okey. Balik lah. Tarik keluar ni. Gambar. Dia geli. Okey. Okey. Tapi ngantuk. Nak. Nak tu merry go round. Ha. Kejap dia. Turun. Dia balik ni belum dah banyak kali dah. Murah sangat kan? Kan dah tak save dah. Tak payah save. Tak payah save. Dah petang ni, dalam pukul 7 ni, baru aku rasa ramai orang. Aku rasa sebab orang baru balik kerja. Jadi for now dia dah semakin pack lah ni. Baru nak ada orang tengok ni. So kita akan naik S15 Meja Wanjing. Syah. Hai. Kita nak pergi Arau. So macam mana? Saya rasa hari terakhir ni dah datang Monday Blues next week. Kita akan pergi ke Daniel. Sekejap, Daniel lewat. Daniel. Daniel mana ni? So, this is our last shopping here. Buying the chocolate. Alright. Thank you very much. The best price. Alright. Yeah, bye. Sedap, I suka. Oh, suka lah. Ha. Ya, untuk kita pun tak apa. Oh, di Pari. Kadang kita orang suka bunga berlebih. Should have a travel agency. Mana terlupa. Tiba nanti tamu tak apa. Bag lah apa siapa yang bag. Makan memang sedap. Terbaik. Makan memang terbaik. Ini adalah lagi makanan yang disediakan Basuh pikan. oleh Okey, Ma. kira dia proses dia kira masyhur lah kan? Betul tak? Tak, dia freelance. Yelah, tapi Masyur upah je. masyhur pun dia lah kan? Okey. Dia memang bernasib baik. Kamu memang bernasib baik punya orang. Kita ada kaki terus. Kamu memang bernasib baik punya orang. Kaki je. Jauh Sini. dalam. Aduh, tak apalah makan sini. Tak kena apa-apa. Pintu dia kosong. Betul ni. Sambar tu. Mana? Mana Arin? Mana Arin? Arin mana? Nanti ni kamu nak buat ni atas boleh. Yang dua cukup ya. Dua cukup lah. Banyak ni ayam. Boleh. Buang dia buang begitu ke karan.
A little longer than a few minutes later. Okay, jadi unexpected thing happen yang mana tak pernah berlaku kat Malaysia. Ada residential breeding, ada announcement dan ada speaker untuk di notify every resident bahawa you have an emergency. Tapi memang rare occurrence lah, sebab last day kita, esok kita nak balik, and then ada apa, dipanggil for emergency punya call. So kita boleh nampak kat sini memang Swiss have, orang kata apa, yelah, keep everybody alert lah. So sebab bomber pun must be very alert lah on this. Sebab dia pun mesti tak expect this apa, ada call macam ni kan. So that's how I think that's how they keep the people alert on this. Dia saja nak buat, nak bagi ni kot alert tu. Okay, mata expect kan? Ha? New experience. 6 hours later. Okay, that is it. Pagi last kita dah siap semua ni. Barang semua dah kemas, apa semua. So dalam pukul 8 ni kita akan bergerak pergi airport. Jadi inilah, have a look at our. Awak macam nak kat blind. Okay. So ni lah, jadi blind. Kalau kita tekan ni, right? See? Naik, alright. Okay. So itulah, sini macam biasa ada industrial area apa semua kat sini kan? Sekarang ni kita nak naik airport taxi untuk ke airport. Sini ada tadi basement legit. If you see any suspicious activities or unattended Cik tengok apa tu? Nisha. Kita dah lepas security check dan sekarang ni kita sedang menuju ke tempat untuk buat tax refund. Banyak habis duit ni, so kita nak minta balik duit kita. Tengah mencari tempat nak makan tengah hari, kita ada nasi goreng and everything. Yo, you see me bro. Jom. Tissot. Last. I've lost my Tissot watch when people break into our house. Chọn cơ kia. Again, Abu Dhabi International Airport. So sekarang ni kita nak pergi solat jap. Lepas tu kita akan sambung perjalanan kita ke Kuala Lumpur. Kota rayaku. Tak punya lagi ni main. Seat Abu Dhabi Air hampir business tapi bukan business. Alright, sampai rumah. How was it? How much was it?